Saya nak tanya apa pendapat Ustaz tentang Habib Omar. Sebab ada orang kata dia sesat. Dia bukan keturunan Nabi. Orang kata ni. Ikut dia orang nak kata. Ambo dia kata sesat. Ambo orang kata batiniah. Ambo orang kata ajaran sesat. Ambo orang kata capaliung. Sumbuh kubur. Sumbuh gapo. Jadi kau orang kata. Lalu ni kita tengok. Kalau benda tu ada bagi kita kena beki. Kadang-kadang musuh tu dia tengok keburukan kita. Molek juga musuh ni. Dia sebut keburukan kita. Jadi kita tengok, oh ni buruk aku boleh beki. Sudut pandangnya positif kita tengok musuh kita. Tetapi kalau semata-mata orang duk tuduh, kata dia bukan keturunan Nabi. Fitnah besar ni. Maulana mana royak lagu ni. Buat kerja lagu ni kata dia bukan keturunan Nabi. Dia mau cek kau sana dia. Dia mau tuduh dia bukan keturunan ni. Seolah-olah dia mendakwa. Dia nak zina kau. Dia tak kenal atuk dia. Dia mau tuduh keturunan orang ni. Mengingatkan apa dia kata? Ada orang mudah-mudah lah ni. Wak forum tu kat orang ni bukan keturunan Nabi. Dia mana cek sana dia. Tok dia mau kenal kau tak? Dia nak tulis nama tok dia naik ke atas tu dia mengaji. Keturunan dia ada orang sahih ke? Pada mau tuduh tu dosa tentu dah dosa kata. Hok kata makruh pada mau nak minta maaf bila dengan dia? Ayah dia mati dah. Nak minta maaf kata. Dah kata pandai-pandai ayah dia nasakkan kepada Nabi. Tuduh habis keturunan dia. Kalau 39 orang siapa ke Nabi, 39 orang kita kena minta maaf. Dok kata kau itu duk menipu. Tidak kau berdosa. Nabi kata Allah melaknat orang yang menasabkan seseorang kepada bukan pok dia. Ingat dia tu jahat setara tu ke? Bukan keturunan Nabi. Dia ajar dia sesat pula. Dia mau ngaji kau dah dengan dia. Tanya kau dah dia. Ulama iktiraf kau dah dia. Lepas tu dah dengar Wahabi. Pak Wahabi betul kan dok? Cutalah tanya kat Wahabi ni ulama kata apa dia mengenai Wahabi. Jangan dengar perkataan orang. Nah, tanya tuai tubuh dia. Betul kau dok dia ajar dia sesat, pergi belajar, tanya anak-anak murid dia. Hak ni kerja dosa belaka ni Wahabi dok canai benda lagu ni. Apabila tak suka kepada seorang yang tuduh belaka. Kawan ni bukan orang alim pun. Bukan kayu tak tahu negara dia mari duk mengajar awak lolok pandai-pandai. Ada orang buat forum lagu ni. Forum tu nampak macam agama, forum membentangkan kesesatan Habib Omar lah apa dia. Nampak macam agama, tetapi forum maksiat. Siapa dia hadir dalam forum tu seje dosa seje. Duk dengar orang fitnah ke orang, duduk kata ke orang. Sekali pun panggil tu Maulana ko, Syekh Rabbana ko gapo dia. Orang jujur kamera berdosa, jo sebar video tu berdosa, siapa kalau ni berdosa?